Kesal kedai ni kosong. Padahal pasta dengan roti john je sedap gila kot. Ke ada orang hantar something ni. Lokasi kedai ni betul-betul sebelah Masjid Nurul Hidayah, Kampung Pandan Dalam. Bang, sini jual apa bang? Kita jual roti john bang. Ada apa pilihan kat sini? Kita ada ayam, daging dan special. Special kat sini kita buat balut telur bang, macam Pattaya. Betul special. Bila abang special. kalau cari protein yang macam telur tu, dekat sini memang terbaik bang. Bagi satu special saja. Alright bang, boleh bang. Kita start dengan harga RM9 untuk ayam dengan daging. Special ayam atau daging RM11. Harga sama. Apa aku boleh cakap, roti john je ngam. Isi penuh dengan harga macam ni, aku puas hati. Orang kena try. Kat sini pun diorang ada menu western macam pasta. Ini memang aku recommend sangat-sangat sebab pasta diorang memang sedap. Cukup rasa, berbaloi sangat dengan harga dia. Yang aku makan ni cheesy bolo. Gabungan cheese dengan sos bolognese yang memang buat engkau nak tambah banyak kali. Yang ni best seller kat sini. Yang ni pula bolognese pasta. Korang kena cuba sos bolognese diorang. Diorang cakap sos bolognese ni diorang buat sendiri. Sedap gila. Selain tu, diorang ada juga snack-snack macam fries and nugget. Okay guys, kat sini memang aku recommend sangat-sangat. Memang sedap, aku jamin. Okay, share video ni and follow aku untuk konten-konten padu lagi. Let's go.